Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Aris Kalisha. Dan saya Alia Ronjana. Kami dari Tim TV kini berada di Ar-Riyadah Residen MSN Kuala Nerus. Pada hari ini, kami akan membawakan liputan luar sempena pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen Peringkat Sekolah Kebangsaan 2026. Pertandingan ini menghimpunkan peserta-peserta hebat dari seluruh negara yang akan berentak dalam menyampaikan hujah secara bernas, yakin dan beradab. Jom ikuti liputan khas dari kami, hanya di Tim TV. Seawal pagi, para peserta, guru pembimbing dan urus setia mula hadir di Ar-Riyadah Residen bagi membuat persiapan sebelum pertandingan bermula. Suasana sekitar lokasi kelihatan meriah dengan kehadiran peserta dari pelbagai negeri yang hadir membawa semangat dan keyakinan masing-masing. Saya Khairina Nunafisha dan saya Nuha Rifana. Kami akan meneruskan liputan suasana pertandingan yang penuh dengan semangat, persaingan sehat dan keyakinan para peserta. Pertandingan bahas ala Parlimen ini bukan sahaja menguji keberanian murid untuk berhujah, malah melatih mereka berfikir secara kritis dan menyampaikan idea dengan tersusun. Pertandingan bahas ala Parlimen ini menguji kemahiran murid dalam berhujah, menyusun idea, menjawab soalan serta mempertahankan pendirian dengan matang. Setiap peserta menunjukkan keberanian dan keyakinan yang tinggi ketika menyampaikan hujah di hadapan panel hakim serta para penonton. Boleh cikgu kongsikan apakah persediaan yang telah dibuat oleh peserta untuk pertandingan bahas kali ini? Berkaitan dengan persediaan tu agak lama dan memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan juga pencarian dari segi ilmu serta kemahiran. Jadi lama persediaan telah dibuat dan sejujurnya cikgu bagi tahu ini bukan satu laluan yang mudah untuk kami berada pada hari yang kita ada pada hari ini. Okey, terima kasih. Sama. Apakah harapan cikgu kepada peserta yang bertanding di peringkat kebangsaan ini? Baik, harapan cikgu ada beberapa perkara. Yang pertama, jangan sesekali berhenti. Kepada yang menang, teruskan berusaha. Kepada yang kurang berjaya pada tahun ini, teruskan berlatih. Dan cikgu percaya usaha kamu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi cikgu doakan yang terbaik untuk semua peserta. Ya. Terima kasih. Bagaimanakah perasaan kamu apabila dapat menyertai pertandingan bahas peringkat kebangsaan? Perasaan saya sangat gembira dan saya sedih juga. Lepas tu terima kasih kepada guru-guru pembimbing, ibu bapa dan memberi sokongan kepada kami. Okey, sekian, terima kasih. Apakah perasaan anda ketika menjadi pembahas terbaik? Perasaan saya sangat gembira lah. Dan saya fikir ini memang memenuhi dengan prinsip saya. Sebab apa? Saya memang dah berjuang untuk dapat ke peringkat akhir ini. Sekian, terima kasih. Pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ini menjadi platform terbaik untuk melahirkan murid yang berani dan berfikiran kritis. Semoga semua peserta terus menjadikan pengalaman ini sebagai pembakar semangat untuk terus mencinta kejayaan. Tahniah diucapkan kepada semua peserta, guru pembimbing, urus setia dan pihak penganjur atas kejayaan menjayakan pertandingan ini. Kami dari Tim TV melaporkan dari Ar-Riyadah Residen MSN Kuala Nerus. Kami dari Tim TV, cerita kita bermula di sini.